Hai bos, review kereta saya boleh? Pergi mana-mana bawa sling bag. Pakai slipper. Dalam muka baik. You jual tofu kah? Ke suka main tofu? Ramai cakap macam tu. Sebenarnya, saya suka makan tofu je. Tolong bos. Satu-satunya pickup keluaran kebanggaan negara yang dikeluarkan khas untuk mencari rezeki, memudahkan kehidupan. Tapi kini dijadikan mainan anak muda, modal untuk auto show. Proton, ayo nak guys. Dengan enjin 1.5 liter 4G15, inline 4 single weight cam, dah pasang strap bar, fuel injection, open floor air filter, bateri lori, standby untuk cas kereta bakal mertua. Wiring kabel yang memang tak perlu. Wow, radiator rally art. Nanti dulu. Apa ni? Tipu punya. Murah. Wayar Maggie tunggu cukup masa. Transparent cover cam puli yang tak nampak apa-apa. Chassis report itu biasa. Lining ada selotip tu wajib. Selagi tak terkopak, boleh pakai lagi. 5 speed manual. Front wheel drive, tak leaking tak kawan. Dengan 85 horsepower. Dan 120 Nm torque. Top speed dia. Hari tu kawan saya kena kejar polis. Saya cucuk belakang polis tu. Hah? Polis tu tak marah ke? Tak tangkap you ah? Polis tu tengah busy. Saya ikut je. Nak tengok macam mana kawan saya kena tangkap. So guys, kereta yang juga dikenali sebagai Proton Jambak di negara Mat Saleh. Kereta ini banyak daun, bukti nature lover. Front grille bila-bila boleh terjawut. Lampu depan hood custom. Full rear putih hitam bertemakan Tang Yun Tau Fu Ting. Cross Akina Speedstars. GT Wing babak besar. Niat nak tolong mak silai baju. Side skirt original lagi. Full stainless steel trunk. Siapa kalah duduk belakang. Pakai sport rim 15 inci. Display depan, drum brake belakang. Alignment lari, itu benda biasa. Power window kalau function, itu baru pelik. So guys, kereta yang lagi tua daripada ownernya. Kereta ini. Seat original lagi. Door mat terpaling baby. Ada ambience light. Defi meter 3 beradik. Ada yang tersakiti. Charging port selagi boleh tambah, dia tambah. Windscreen bukti fighter. Selepas upgrade Android player. Reverse camera boleh tahan. Time drop awet. Nak pergi ke Genting. Inilah lagu dia. Full custom stainless steel rear step. Exhaust 421 blast pipe. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Bos, dia rasa kalau saya bawa kereta ni